Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi dalam MCG News edisi April 2025. Izinkan kami untuk memberikan laporan ringkas berkenaan aktiviti yang telah dijalankan oleh MCG pada bulan ini. Pada setiap Isnin hingga Jumaat, kelas Tajwid Time yang dikendalikan oleh Ustaz Azam bersiaran langsung di Facebook rasmi MCG memberikan panduan bacaan Al-Quran kepada semua lapisan masyarakat. Manakala setiap hari Jumaat, bacaan surah Yasin dan surah Al-Kahfi turut disiarkan secara langsung melalui platform TikTok rasmi MCG. Memandangkan Hari Raya Korban bakal menjelang, MCG telah mengambil langkah awal bagi menggalakkan penyertaan dalam ibadah korban melalui siaran langsung slot infak korban 1446 Hijrah yang ditayangkan setiap hari Selasa dan Khamis di TikTok rasmi MCG. Pada 10 dan 11 April, MCG menyantuni 130 keluarga mangsa kebakaran di Putra Heights dengan mengadakan 2 sesi agihan bantuan bertempat di Masjid Putra Heights. Pada 21 April 2025, perjumpaan MCG bersama rakan strategik GDD di MCGCC Space UX Mall bagi membincangkan pembangunan projek Bandar Kediaman Hijau bersepadu Gaza. Seterusnya pada 24 dan 26 April, pengagihan fidyah daripada Majlis Agama Islam Selangor telah dilaksanakan di Kelang dan AR Burger khusus kepada 40 golongan asnaf. Pada 28 April pula, MCG telah menerima sumbangan CSR daripada RHB Bank yang diadakan di Ibu Pejabat mereka di Kuala Lumpur. Akhir sekali, program Kembara Lestari Sabah 3.0 bersama Yayasan UMPSA telah berlangsung dari 28 April hingga 3 Mei di Kota Belud. Akhir kata, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyokong perjuangan kami. Muslim Care Global, Kefah Ummah. Jumpa lagi untuk segmen akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.